Ya, benar-benar satu penghinaan bagi maruah bola sepak kita. Di saat skuad Harimau Melaya sedang giat mempersiapkan diri untuk bertempur habis-habisan menentang seteru tradisi kita iaitu Thailand, ada satu pendedahan yang cukup memalukan maruah kita sebagai sebuah negara yang kononnya gila bola sepak. Sukan Tiger nak tanya satu soalan mudah pada korang semua. Adakah korang rasa masuk akal bila kita sanggup terbang jauh ke Thailand dan mengeluarkan belanja yang sangat besar semata-mata untuk menyewa dan menumpang di pusat latihan milik lawan kita sendiri? Ya, pemandangan indah yang korang tengok sekarang ini bukanlah di Malaysia, tapi di Yamaoka Hanasaka Academy atau YHA Thailand, sebuah fasiliti gergasi milik kelab BG Pasum United yang bernilai hampir 80 juta ringgit. Kita semua tahu betapa hebatnya fasiliti ini dengan padang standard FIFA yang kosnya saja mencecah lebih RM470,000 bagi satu unit. Belum termasuk sistem saliran bawah tanah yang canggih dan lampu stadium profesional yang harganya ratusan ribu ringgit. Tapi di sebalik kecantikan rumput karpet ini, ada satu bau hanyir yang harus kita bongkar. Kenapa kita sanggup jadi penyumbang dana kepada infrastruktur Thailand sedangkan rumah sendiri masih dalam keadaan yang sangat mendukacitakan? Bayangkan kawan-kawan, dalam masa kita sering mendengar khabar denda yang bertalu-talu dijatuhkan kepada kelab-kelab tempatan mahupun pihak pengurusan, denda administratif lah, denda kerana kegagalan urus gaji lah, denda perangai penyokong lah. Duit yang dibuang untuk membayar denda-denda konyol ini sebenarnya kalau dikumpulkan sudah lebih daripada cukup untuk membina sekurang-kurangnya sebuah padang latihan bertaraf dunia di tanah air kita sendiri. Ini bukan soal tak ada duit, tapi ini soal ke mana duit itu dihalakan. Adakah pengurusan kita lebih gemar membayar denda daripada melabur untuk aset masa depan? Satu perkara yang cukup pedih untuk diterima adalah hakikat bahawa secara mentalnya kita seolah-olah sudah mengaku kalah sebelum melangkah ke stadium untuk perlawanan sebenar. Macam mana kita nak lawan Thailand dengan semangat juang yang tinggi kalau tempat kita mengasah taring pun adalah milik mereka? Kita sewa stadium mereka, kita bayar guna duit ringgit kita dan duit itu akhirnya digunakan oleh Thailand untuk terus memperkasakan bola sepak mereka sementara kita masih lagi ditakuk lama. Ini bukan strategi persiapan yang bijak. Ini adalah satu pengakuan bahawa fasiliti di Malaysia masih jauh ketinggalan di belakang negara jiran. Tengok saja perbezaan di YHA ini. Mereka ada pusat kecemerlangan akar umbi, bilik darjah untuk pendidikan pemain muda dan fasiliti pemulihan yang lengkap. Semuanya bersepadu di bawah satu bumbung yang bernilai 80 juta ringgit itu. Sedangkan di Malaysia, kebanyakan kelab masih lagi berpindah-pindah padang latihan seperti gelandangan, menyewa padang awam dan ada yang lebih malang, berlatih di atas padang yang lebih mirip seperti sawah bendang apabila hujan turun. Sampai bila kita nak jadi pelancong bola sepak di negara orang? Adakah kita mahu melihat satu hari nanti anak cucu kita terpaksa belajar menendang bola di Bangkok hanya kerana di Kuala Lumpur sudah tiada padang yang layak dipanggil pusat latihan? Janganlah kita hanya gah dengan nama besar, gah dengan jualan jersey, tapi bila bercakap soal tempat latihan, kita terpaksa menadah tangan menumpang di rumah lawan. Ini adalah satu penghinaan kepada harga diri pemain negara. Mereka layak mendapat tempat latihan terbaik di tanah air sendiri. Berhentilah menjadi donator tetap kepada kemajuan bola sepak Thailand. Sekarang Sukan Tiger nak tanya korang semua yang tengah menonton. Korang rasa siapa yang patut dipersalahkan dalam isu ini? Adakah pengurusan kelab yang hanya tahu bayar denda atau memang sistem bola sepak kita yang sudah rosak dari akar umbi?
Bukan itu sahaja. Kalau kita teliti lebih dalam, isu menyewa fasiliti di Thailand ini sebenarnya mendedahkan satu lagi penyakit barah dalam pengurusan bola sepak kita, iaitu sikap acuh tak acuh terhadap sains sukan. Di YHA Thailand yang bernilai 80 juta ringgit itu, mereka bukan sekadar ada padang yang cantik, tapi mereka ada makmal prestasi yang memantau setiap denyut nadi pemain. Mereka tahu bila pemain penat, mereka tahu bila otot pemain mula koyak, dan mereka ada mesin pemulihan yang boleh mengembalikan kecergasan pemain dalam masa yang singkat. Sedangkan di Malaysia, bila pemain kita cedera, ada kelab yang hanya mampu hantar pemain pergi berurut tradisional atau sekadar letak ais di tepi padang. Inilah beza antara langit dengan bumi. Kita mahu pemain kita berlari 90 minit tanpa henti, kita mahu mereka menang piala, tapi kita tidak mahu melabur untuk mesin dan teknologi yang menyokong fizikal mereka. Bayangkan berapa banyak bakat muda kita yang mati awal atau terpaksa bersara awal hanya kerana kita tidak ada pusat pemulihan yang canggih seperti di Thailand. Duit denda yang kita bayar setiap tahun itu, kalau dikumpul, sebenarnya boleh beli berpuluh-puluh mesin fisioterapi yang paling moden di dunia. Mari kita bercakap soal maruah sekali lagi. Thailand membina pusat latihan semegah itu dengan visi untuk menguasai Asia, bukan sekadar mahu menang di peringkat ASEAN. Mereka sedar bahawa infrastruktur adalah nadi kepada kejayaan. Tapi di sini, pengurusan kita lebih gemar berpolitik, lebih gemar mencari siapa yang salah apabila pasukan tewas daripada duduk berbincang bagaimana mahu membina satu padang latihan yang tetap untuk setiap pasukan. Adakah korang tahu, ada pemain Liga Malaysia yang terpaksa berkongsi padang latihan dengan orang awam yang sedang berjoging di tepi padang? Ini satu realiti yang sangat menyedihkan dan tidak sepatutnya berlaku dalam sebuah liga yang mendakwa dirinya profesional. Sukan Tiger mahu korang bayangkan satu situasi. Esok, lusa, bila pasukan Thailand datang ke Malaysia untuk perlawanan timbal balik, adakah kita ada pusat latihan sehebat YHA untuk kita tunjukkan kepada mereka? Ataupun kita akan sekali lagi malu kerana padang latihan kita berlubang-lubang dan bilik persalinan kita berbau hapak? Kita sering dilaungkan dengan slogan demi lencana di dada. Tapi adakah pihak atasan sedar bahawa lencana itu akan lebih bersinar kalau pemain-pemain kita tidak perlu merempat di negara orang hanya untuk mendapatkan latihan yang berkualiti? Janganlah kita hanya pandai berbangga dengan sejarah lampau. Kononnya kita pernah jadi gergasi Asia. Sejarah tidak akan membina stadium, sejarah tidak akan memotong rumput padang dan sejarah tidak akan membayar bil elektrik stadium. Yang membina masa depan adalah pelaburan yang berani dan jujur. Kalau pengurusan masih lagi dengan mentaliti lama, asalkan ada padang sekolah pun boleh berlatih, maka janganlah kita bermimpi untuk melihat Harimau Melaya menjulang piala di pentas yang lebih tinggi. Kepada peminat bola sepak tanah air, suara korang adalah keramat. Jangan biarkan isu ini terkubur begitu sahaja. Kita perlu terus menekan pihak berkuasa bola sepak supaya mereka sedar bahawa kita sudah muak dengan alasan demi alasan. Kita mahu melihat setiap ringgit yang masuk ke dalam kantong bola sepak Malaysia digunakan untuk membina identiti dan infrastruktur kita sendiri. Kita tidak mahu lagi mendengar cerita Harimau Melaya pergi ke Thailand, pergi ke Vietnam atau pergi ke Indonesia hanya untuk menyewa padang. Kita mahu mereka datang ke Malaysia dan terpegun melihat kemajuan kita. Penghujungnya, persoalan 80 juta ringgit itu bukan sekadar angka di atas kertas. Ia adalah simbol maruah sebuah bangsa. Bola sepak, sama ada kita mahu terus menjadi pengikut yang menyewa atau kita mahu menjadi pemimpin yang membina, semuanya terletak di tangan mereka yang memegang amanah hari ini. Cukuplah kita diperlekehkan, cukuplah kita dijadikan bahan ketawa jiran tetangga. Bangunlah Malaysia, bangunlah bola sepak kita. Jangan biarkan Harimau Melaya terus mengiau di rumah orang, biarkan mereka mengaum dengan gah di rumah sendiri.